Setiap kali dunia bergolak, berlakunya peperangan, krisis keuangan ataupun ketidakstabilan ekonomi, akan ada satu benda yang pasti berlaku, iaitu harga emas akan melambung. Baru-baru ni, tokoh keuangan dunia Ray Dalio beri amaran sistem keuangan global sekarang ni berada di fasa bahaya. Amerika Syarikat berbelanja hampir 7 trilion setahun, tapi hasil dikutip cuma sekitar 5 trilion setahun. Hutang makin menimbun, defisit makin besar, dan bila negara hutang besar, dunia mula hilang keyakinan terhadap dolar. Bila keyakinan terhadap US dollar makin jatuh, nilai mata wang kita semakin lemah. Tapi emas ni semakin tinggi nilai dia sebab ia didagangkan dalam US dollar. Lagi satu, risiko besar dominasi dolar sebagai mata wang rezerv dunia makin terancam. Bila itu berlaku, negara-negara akan mula beralih kepada emas sebab emas ini neutral, diiktiraf global dan tak boleh dicetak sesuka hati. Maksudnya, apa yang kita buat hari ini, tindakan simpan emas bukan sekadar langkah bijak, tapi langkah untuk jangka masa panjang. Dalam dunia yang penuh hutang dan ketidakstabilan, emas ini terbukti jadi pelindung kekayaan. Dulu orang beli emas sebab nak untung, sekarang orang beli emas sebab nak selamat. Bayangkanlah nanti bila ekonomi makin tak stabil, harga emas akan terus melambung. Masa tu baru kita sedar sepatutnya kita mula simpan emas lebih awal. Bagi yang tukarkan nilai kekayaan kepada bentuk emas, boleh isi borang set up dekat bawah tu ataupun tonton video Fiza di pin untuk cara mulakan simpan emas. InsyaAllah Fiza akan bantu dan bimbing sebaiknya.